Hai, Assalamualaikum. Okey, ni ada satu kes lah mesin basuh media. Semua cakap mesin basuh diam-diam je, tak nak putar, tak boleh spin jugalah. Okey, mari kita tengok kenapa. Okey, air dia boleh buang tapi dia diam saja. Okey, kita buka cover bawah dulu. Okey, masa kita angkat, kita nampak dia sarang macam ni lah. Kita suspect ni tikus lah. Okey, korang boleh nampak tak ada pakaian kat situ. Biasa kes macam ni tikus yang bawa lah pakaian semua ni. Dia dah buat sarang kat sini lah. Kain dah terbelit di belting tu. So kita cabut lah dia punya pakaian semua yang sangkut ni. Dekat sober pun ada tu. Kita longgarkan je lah motor dia pakai spanner 13. Buka belting. Okey, kita boleh tarik lah. Dia sangkut dekat puli ni. Benda macam ni korang boleh buat DIY je lah. Sebab kalau hantar kedai memang dia ada cas lah. Biasa ni 100 ke atas lah. Okey, kita pasang balik lah dia punya belting tu. Lepas tu kita test spin. Kita tengok dia boleh putar tak. Okey, ni lubang tikus tu masuk lah. Nanti lubang tu kita akan tutup dengan jaring lah, supaya benda ni dia tak berulang lah. Okey, kita dah boleh spin. Okey, kat atas ni pun dia ada buat sarang jugalah. Sebab air masuk ni kita dah bersihkan juga lah. Okey, lepas tu kita teh basuh. Bila dah siap semua, proses air spin, barulah kita pasang jaring tu lah. Okey, sekian sajalah kongsian dari saya. Sekiranya video ni bermanfaat, jemput like, komen dan share. Terima kasih.